orang hok jadi panah dalai. Panah dalai ni dia dahaga air semua nah. Dia dahaga air, acak dia dahaga air, lepas tu dia makan air pun berasa tak lendek dalam tubuh dia, rasa panas. Lepas bibi mulut dia tu pecah. Lidah dia pun pecah. Orang panggil nyakit panah dalai nah. Pas hatai dia panggil kata ronai. Ada satu perkara lagi hok boleh sembuh nyakit panah dalai. Dia panggil kata keladi senuk ataupun talapat resi. Bahasa Thai dia panggil talapat resi nah. Ni supaya mek mai tengok ni keladi senuk ni. Ni bahasa Thai dia panggil talapat resi nah. Pohon dia pasang ni nah. Ni bunga dia ni. Ni daun dia. Banyak ni nah tu tumbuh supaya ambil mai tanah. Pak kita ambil gapo tu? Kita ambil kali dengan bunga, kali dengan daun, kali dengan gapo. Nanti supaya ambil tengok. Kita ambil pucuk dia. Ambil bunga dia. Ni lah. Pucuk pun ambil, kita ambil bunga apa kita ambil. Lepas tu kita nak makan kali dengan goning, kita ambil hak lemuk-lemuk sikit lah. Kalau kita ambil hak keras, kita nak mamuh tak masuk, dia keras sangat lah. Kita ambil hak lemuk-lemuk. Okey nah. Supaya ambil hak lemuk-lemuk. Ambil daun, batai dia, ambil bunga yang katik. Kalau tak ada bunga tu, kita ambil batai dengan daun pun boleh. InsyaAllah nah, mudah-mudah kita pergi buat. Oh ya, dinyakit panah dalai. Ronai. Oh, satu hijau kan panah dalai nah. Nampak kering. Orang yang dinyakit panah dalai ni minta tolong makan minum air banyak sikit lah. Air biasa ni, air tawar biasa. Jadi air peralit ke, air potong, air jebuk, air gapo pun ikut air lah. Jadi air biasa ni minum air banyak. Yang kedua tu makan juga buah watermelon. Watermelon ni dia hilang panah dalai boleh lah. Lepas tu yang tiga tu buah timun batai pun boleh juga lah. Makan buah timun batai. Kau kita makan nasi tu kita makan buah timun batai tu. Lepas tu yang keempat tu buste selasih. Boleh juga hilang panah dalai lah. Tapi hari ni supaya nak ayat atas satu cara ni. Hak supaya nak buat kita tengok ni. Orang panggil kata keladi senduk. Ataupun bahasa Thai dia panggil talapat resi ni. Keladi senduk ni. Oh, so lagi aku siap dia buat berok mudah juga. Berok pun mudah. Basuh sikit lah. Takut ibu-ibu ke apa ada. Okey. Lepas pada basuh tu. Kita kerak lah. Okey, dia lembut lah. Kita kerak lembut. Kita bubuh dalam. Ni lah. Lepas kita bubuh air, rebuh dia. Tadi kita makan pucuk dia. Buka gani sikit. Nak video tu. Legak lama sikit. Okey. Uji lembek sikit nah. Mudah-mudah. Orang yang ada yang tuai tubuh dia tu, kulit dia nak jadi kering nah. Dengan kerana boleh jadi satu tak kedai tu Yang kedua dia tak suka minum air nah. Sabik dia hari-hari supi minum air ni botol ni. Sehari. Tak kurang pada ni botol. Supi minum sama, bodoh start minum. Segelah ni biasa start. Tak sampai setengah jas segelah. Setengah jas segelah, setengah jas segelah. Supi minum acak-acak naik malaikat kau kita puasa no. Nah. Puasa Isna Qaumih ka, puasa Ramadan ka, puasa hak orang panggil mustajab hak agama kita tu duk catat kata sunat kita puasa tu lah nah. Kita puasa tu tak ada arah lagi tu tak boleh minum. Tapi kalau misalnya tu biasa ni supi minum air banyak lah. Supi minum air banyak sebab air ni buat kita sihat. Air tu dia buat kita sihat. Begitu sihat tu dia buat kita tu kuat. Sebab dalam badan kita ni mesti dia ada air banyak. 3 orang panggil badan kita tu bagi jadi 4 gi air jadi 3. Hak lain tu so. Tulang isi orak perut pedas tu 1 gi saja. Air 3 gi. Tunjuk mana tebuk tu air. Darah pun air. Bukan kata kecing, bukan kata air mandi, bukan kata air mata saja.
Air bukan. Dalam tubuh kita ni air banyak. Tengok. Okey. Okey nah, biar gelegak lebih lama sikit. Biar gelegak lebih lama sikit tu kita biar lemak pak kita. Cara makan mudah sangat. Cicah sama belajar apa boleh, cicah bodoh apa boleh. Orang panggil kata nak makan saja apa boleh, nak buat boleh apa boleh, nak goreng nak boleh belaka, boleh cara. Mudah cari duk tapi tembok-tembok batas-batas ni Supi sengaja ambil mari tanah nah. Sebab apa Supi suka makan. Kalau nak pergi cari tu dia susah juga nah. Tuju mana tak tahu ada ke tak ada tak tahu nah. Tapi kalau kita buat sendiri, tanah sendiri pasal ni kita nak makan biar mana, berasa nak makan kita makan. Gile-gile nah, seminggu kita makan goreng. Kita makan goreng, atik makan goreng cukup seminggu tu menu kita tu tak sama sahabat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tak ada sendiri tu dia susah juga kita nak cari lah. Oh, gelegak lama tu sedap lah. Gelegak dia lembut sikit. Nah. Supi lak dia gelegak dia lembut sikit. Orang panggil keladi sendok bahasa. Nah. Nama dia panggil keladi sendok, tapi nama bahasa Sia orang panggil pakai pada. Dia panggil talapat resi pada. Lepas tu ada setengah-setengah duk panggil kata buah cin pada lah. Nama dia banyak. Tapi hak Supi duk berbunyi orang tua duk panggil, dia panggil keladi sendok lah. Lepas tu saudara Malaysia tu kalau ada nama lain hak tak sama tu tolong bagi tahu nah. Supi ni bukan orang pandai, Supi ni orang belajar. Nah. Belajar, tengok, belajar, mengaji sama untuk nak kita boleh ilmu nah. Lepas tu komen mari kalau ada benda nak tunduk ajar Supi pun royak mari nah. Kita kecek dengan orang ada orang panggil kata ada fikir nah. Okey, kita kecek dengan komen, dengan molek, dengan rahmat kaulan karimah nah. Lepas tu kita nak jadi saudara, jadi waris, jadi adik-beradik sikit lagi, panjang-panjang sikit lagi nah insya-Allah nah. Kalau kita nak minum air dia ratik pun boleh. Air dia ni buat berok mudah juga. Supi minum air dia ratik kalau mudah-mudah. Isi dia pun kita makan. Nah, air dia ni kita minum. Air dia nak tubik warna hijau nah. Okey, lepas tu isi dia pun kita nak makan. Semua tu dia ada kusiak nah. Air dia ni boleh buat basuh bisa dalam badan boleh nah. Lepas tu buat kita tu mudah berok. Sikit sangat. Boya lembut tengok. Sikit sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Boleh setara ni je saat ni. Allah. Oh, saat ni je nampak banyak sebab dia tak ada masak lagi. Baru dia masak sikit je nah. Oh, sikit je. Kita minum air dulu nah. Kita berok tak sedap. Kalau kita panas dalam, kita rebus dia, kita minum air untuk basuh bisa dalam tubuh kita. Buat kita tu buai air sedap. Buai air besar sedap. Air dia tu nak jadi kelak-kelak pahit-pahit sikit nah. Lepas dia buat usus kita tu molek. Nah, mudah-mudah air talapat resi ni. Kita makan isi dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia ni ataupun pucuk dia ni kita nak makan cicah sama belacan apa boleh. Sedap. Bunga dia sedap. Bunga dia ni. Ini bunga dia kuning-kuning ni. Kalau ada sama belacan dengan nasi alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Panas dalam pecah bibir mulut habis lah panas dalam. Lepas tu orang panggil kata berok pun tak sedap. Ambil ni talapat resi ataupun keladi sendok ni, rebus celah, mari makan, lepas tu minum air dia ratik. Alhamdulillah. InsyaAllah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.